ada orang Kau kan? tahu apa? Terlalu gembira aku sampai aku tertinggal pasport. Tak pergi ke train. Dia. Itulah. Itulah boleh tinggal kan. Sorry lagi kau buang lagi tu take number. Oh, nasib baik tak buang itu kan. Wah. Risaulah. Aduh. Okay, welcome to Finland everyone. This is Finland. Railway station. Oh, railway station. This is where everyone is happy. Aku 20. Later. Masuk dalam bawah tu dia. Kalau dia tu dia ada semua kenapa tu dia ada pemanas. Tahu. Ni. Kau percaya tak kami kau dengar tak cakap? Tahu. Sabar. Kau cakap tak? Kau dengar tak cakap orang yang dah lama tinggal sini pakai? 20. Kau tadi 20. Tengok dah tak ada juga salji kat sini dah ada cair ni. Ya. Oh dia ada pemanas. Tak apa. Tengok ya, ini salji. Salji tengah turun slow-slow. Manja-manja gitu salji turun. Tengok pagi-pagi orang keluar bawa anjing. Ingin nak turun ke bawah. Turunlah kejap. Slow ajak turun. Salji dah turun. Ini rumah yang aku menginap dengan kawan rumah kawan aku. Salji dah ada. Macam mana negara Malaysia tak ada salji? Malaysia tak ada salji. Kat sini ada salji. Tengok. Seronok perumahan ni. Kan? Taman. Mana taman tak? Nampak dari bilik. Itu taman. Church. Kat sini lah. Boleh cari lalu kot. Ke taman. Kau nampak tak? Nampak tak? Kau nampak tak? Tak tebal sangat, tak setebal Istanbul. Tapi okey lah. Love it. Bila kau feeling hidup negara sejuk, macam ni lah. Dulu nak belajar luar negara, pergi belajar jauh-jauh, tak pandai mana. Nak bayar, duit tak ada banyak. So melacur je lah. Kaya-kaya nak ada rumah orang kan. Aduhlah motorhome antara aku nak beli. Tolonglah siapa yang ada duit berkaya beli motorhome. Boleh travel seluruh Europe dengan motorhome. Ingin nak ada dapat travel seluruh Asia pun tak apa dah. Sebab ada di negeri yang sejuk macam ni lah. Seronok juga. Salji turun pagi-pagi tanpa kau fikir apa-apa kan. Tengok masih dah ada lagi salji sini. Aku nak tulis nama orang sekejap. Okay. Best gila. Main. Cantik. Kesejukan muka aku. Okey. Salji turun tapi manja-manja. Best lah. Sejuk. Sangat-sangat best. Best. Sebab 45 balik. Itu salji yang tebal. Mau permainan. Ke depan tu ada pertama permainan. Oh, orang pekerja. Budak sekolah tidur lagi. Hari ni sekolah cuti. Musim sejuk. Cuti musim sejuk dia orang.
Okay. Kalau ada dengan sejuk, cantik gila kan? Ramai orang keluar. Jom bawa anjing keluar. Kat sini larangan tau. Kalau kau tak bawa anjing keluar, atau pets lah, pets yang macam anjing, kucing, keluar daripada rumah lebih dari 3 hari, korang boleh kena saman. So korang walaupun hujan ke, badai ke, ataupun apa pun, kau kena bawa anjing keluar. Itu adalah rules, peraturan di sini. So kalau kau nak bela binatang, kau jangan bagi binatang stres. Kalau binatang stres, kau boleh kena saman dekat kerajaan. So nak membela binatang dekat sini agak ni lah, sikit jagalah. Yang korang suka-suka bela kucing ke apa tu, korang faham lah. Yang bela kucing nak kurung-kurung tu sebenarnya tidak boleh. Kau akan membuatkan dia stres dan tak bahagia. Sebab tak ada kucing-kucing stres. Kat sini memang diorang diwajibkan. Bela anjing diorang kena bawa keluar. Walau apa pun terjadi, diorang memang kena bawa keluar. Okey. Tengok dia punya tempat dia. Lawa kan. Sejuk je. Dengan ni. Okey. Ciao. Ini adalah taman permainan untuk kanak-kanak. Siapa-siapa nak buat snowman, bolehlah dekat sini. Tapi aku tak ada masa. Mungkin dalam 4 ke 5 hari bulan ni aku ada masa kot untuk buat snowman. So ini adalah tempat snowman. Orang buat snowman, orang budak-budak main semua. Tu luas tu. Mungkin bulan 5 nanti kot kau boleh buat snowman. Bulan 5 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan kau balik Lahti ni balik. Kita orang tak jadi pergi ke Estonia. So kita orang mungkin akan main dekat sini lah. Sini pun salji cantik kan. So Estonia tu mungkin trip yang lain pergi ke Rusia ke apa semua. Okay, itu saja. Ciao. Cuba kita capture snow. Ada tak? Snow dia nipis sangat. Dia tak banyak snow dia. Tak setebal mana snow dia. Macam mana nak capture? Boleh tengok lah yang jalan. Tapi tak berasap. Mungkin tak sejuk sangat kot. Sebab dia kata hari ni 1 atau 2 degrees je. So tak negatif. Tengok ada snow. Snow ada kat mata aku ke lekat. Snow ada snow sini. Cuma satu je lah. Sini muka jadi kering. Semua everything jadi kering. Tahu. Tengok ada akak tu bawa jalan-jalan. Pusing dah 3, 4, 5 kali pusing dah anjing dia. Sebab nak bagi anjing dia tak stres. So itulah, kat sini bagus sebenarnya. Kau nak bela anjing, kau nak bela kucing, kau bertanggungjawab lah. Bagi dia bahagia. Kalau tak payah bela. Untuk kurung dia dalam rumah kan. Dia kan bos, dia kan majikan, korang kan kuli. So kena hadap lah kan. Ni banyak ruang kosong dia kat belakang-belakang ni kan. Okey, jom kita belah. Baik. Tahu nampak ke tak snowfall? Sebab dia tak tebal sangat. Tak macam dekat Istanbul. Tapi dia sikit-sikit pun macam hujan rintik-rintik pun, tapi banyak. So akan memutihkan jalan juga. Okey, signage dia kata jangan letak tangan. Signage dia kata jangan letak tangan. So aku letak dekat tangan. Tapi dah pun dah signage dia kata jangan letak tangan, aku letak tangan juga. Kena marah tak? Cantik pokok tu, kita jalan tu. Kan? Lawa. Ni Bandar Lahti. Okey, ni Tugu. Okey. Ni Tugu. Dan di ini adalah City Hall. City Hall dia orang. Dekat Lahti, City Hall Lahti. Ni bandar dia. Okey. Adalah dia punya town hall. Sorry lah,
Gambar dia agak menyeramkan sikit. Apa patung dia seram sikit. Berbogel. Nampak tontolo. Ni dia punya town hall. Apa maksud dia ni? Ni macam orang-orang tunggu peringatan je. Di mana ni? Kampung Lili. Kampung ke? Di mana ni? Kampung Lili. Laki Finland. Nak balik raya. Welcome to Lahti. Welcome man. Välkommen. Tervetuloa. Tervetuloa. Selamat Lahti. datang ke Lahti. Kampungku. Tadi ada nyanyi selamat raya. Kampungku itulah. Welcome. Itu mai kampung pula tu. Tadi. Sini tak ada dah. Sama tak ada begini. Alah, kau ambil video mak ayah. Lili ya. Kau tampar dia dari ais ni, kau melekat dia di ais ni tau. Tampar cara melekat ni. Ski Museum. Kat Lahti ni famous untuk ski, untuk orang main ski. Sana di bawah, kau ambil kamu yang ski jumping tu. Tengok tu. Wah. Tengok. Stadium ski. Ski orang. Ski orang. Wah.